Bagi student yang nak mula simpan emas, boleh mula simpan serendah berapa? Bagi adik-adik yang nak ambil peluang mulakan simpanan emas dari sekarang untuk kegunaan akan datang, boleh bermula simpan emas dengan bajet serendah RM100. Menabung serendah RM100 ataupun lebih ikut kemampuan dan bajet masing-masing dalam akaun emas GAP, Gold Accumulation Program. Dekat akaun emas GAP ni, kita boleh menabung pada bila-bila masa, tiada komitmen bulanan. Ada masa nak simpan lebih, boleh simpan lebih. Paling tidak boleh konsisten. Cuba untuk konsisten menabung RM100 setiap bulan. Boleh letakkan matlamat, simpan emas ni khas untuk simpanan jangka panjang yang mana boleh guna waktu nak praktikal nanti. Selain daripada tu, boleh juga target nak simpan emas ni untuk kumpul duit kahwin, duit nak settlekan hutang belajar dengan cepat, duit untuk kumpul deposit rumah pertama. Bila dah mulakan tabiat menabung sejak belajar, insya-Allah bila dah kerja nanti dapat tambah simpanan dengan lebih banyak lagi. Moga dipermudah segala urusan. Nak lebih banyak lagi ilmu tentang simpanan emas, boleh follow saya, Syahidah Pujaman.